الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat orang yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya marilah kita mendengar firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka berdamai dan baik-baiklah di kalangan saudara-saudara kamu itu, dan bertakwa kepada Allah supaya kamu diberi rahmat oleh Allah. Betapa eratnya hubungan persaudaraan di kalangan orang-orang yang beriman disifatkan lebih daripada hubungan baka dan keturunan. Laksana satu jasad. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka min 'udwin tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Bandingan hubungan persaudaraan di kalangan orang-orang beriman itu kasih sayang sesama mereka, bersimpati sesama mereka, bertolong menolong sesama mereka, laksana anggota dalam satu jasad. Apabila satu anggota sakit, seluruh jasad akan merasa sakitnya sehingga berjaga dan demam dengan kesakitan satu anggota itu. Begitulah eratnya hubungan di kalangan orang-orang Islam, laksana tubuh yang satu, jasad yang satu, dalam satu anggota, bersimpati antara satu sama lain. Hari ini kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hubungan persaudaraan ini. Yang pertama, saudara kita di Palestin mengalami ujian yang sangat dahsyat. Rumah-rumah mereka diroboh, dihalau dari kampung halaman oleh pendatang-pendatang haram Yahudi yang menubuhkan negara haram. Sudah ramai yang gugur syahid mempertahankan rumah dan kampung, kebun dan kedai mereka. Ada yang luka-luka yang hidup di khemah-khemah. Yang kedua, kita mendengar berita gempa bumi yang dahsyat menimpa Turki dan Syria sehingga mengorbankan 40,000 lebih, dan berjuta-juta tinggal dalam keadaan tidak ada rumah, tinggal di khemah masing-masing. Keadaan ini benar-benar menguji persaudaraan kita
mewajibkan kita bersimpati. Apalagi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sesiapa yang menolong, yang melepaskan seorang yang beriman dalam kesusahan, nescaya Allah membebaskan kesusahan pada hari kiamat kelak. Dan sabdanya lagi, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah Taala sentiasa menolong seseorang hamba selagi seseorang hamba itu menolongnya saudara yang lain. Marilah kita mengambil kelebihan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dan menunaikan kewajipan persaudaraan Islam untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami ujian itu, dan kita merasai simpati sama-sama dan mendoakan mereka yang meninggal dunia, yang mati berada rahmat Allah, diletakkan dalam syurga, diampunkan dosa-dosa mereka. Kita mendapat kelebihan sabar menghadapi ujian itu, sama-sama sabar dengan mereka dan menolong mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan menghadapi ujian dalam diri kamu sendiri dan ujian daripada musuh-musuh kamu, dan menetaplah di mana kamu berada dan bertakwa kepada Allah supaya kamu mendapat kemenangan. Barakallahu li wa lakum bil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين وغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah berpegang teguh dengan ajaran Islam dan menghisap diri masing-masing kepercayaan, perangai, amalan. Adakah menepati ajaran Islam ataupun tidak? Hanya ajaran yang menepati Islam sahaja diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain daripadanya ditolak. Marilah kita merebut kelebihan bersama Islam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa mengerjakan satu amal yang saleh, digandakan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda, dan sehingga tak diketahui berapa kali gandanya. Barang siapa yang berazam mengerjakan amal yang baik, tidak mengerjakan lagi, dia beri kepadanya satu pahala. Adapun yang mengerjakan maksiat, satu dosa sahaja, dan diberi peluang kepadanya untuk bertaubat. Marilah kita mengambil rahmat daripada Allah Taala, memohon taubat daripada kesalahan kita, berpegang teguh dengan ajaran Islam, nikmat yang paling besar, kurnia Allah SWT. Dan tidak lupa untuk berselawat kepada Rasul yang membawa nikmat Islam ini kepada kita, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, salam kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Nabi SAW, man salla ala mirrah, man salla ala yamrah, sallallahu alaihi biha ajra. Orang yang berselawat ke atasku satu selawat, Nabi Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Dan marilah selepas kita tunaikan sembahyang jemaat, kita tunaikan sembahyang gaib kepada saudara kita yang telah meninggal dunia di Turki dan di Palestin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sabaq bil iman. Allahumma akhlis qulubana. Allahumma ansurna 'ala al-qawmil kafirin wal munafiqin. 'Ala Allah tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmiz zalimin wa najina bi rahmatika min al kafirin. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina wa sultanana. Allahumma aslih umur al-muslimin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.